1 2 3 1 2 3. Test 1 2 3. Okey. Kita kat Krabi. So dekat Thai Hotel. Area Krabi Town ni dekat dengan Krabi punya monument. Tak jauh. So boleh lah datang ke sini. Di Pekan Krabi. Relaxing lah tempat dia. Hotel ni pun senang, parking pun mudah. Ni tempat kami parking lah. Dekat hotel Thai Hotel. Luas juga lah. Tengok cuaca pun agak mendung ni. So hari ni kita gerak ke Phuket. Jom. Kereta. Tayar mahal kan? Upah pasang dia tu harga lain. Central. Hujan lah. Okey. Okey, semua tengok. Alright. Dah. Ha? Sikit. Wajar lah. Gampang ke. Hujan lah. Ada polis. Kita pusing satu orang tak apa. Ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kamera nak kita simpan. Pagi ni dia berjalan. Body tak tinggi sangat timing. Hujan renyai. Kuning boleh ke? Kuning boleh ke? Kuning. Tang kuning okey. Tang kuning okey. Kuning okey. Boleh tu. Nampak apa? Nampak ketam. Nampak ketam eh. Pakai yang tu lah. iPhone lah. iPhone ni tu lah. iPhone. Okey. Aduh. Okey, ni ketam Ketam apa? Monument ketam. So Krabi apa? Thailand.
Kita betul-betul apa? Dekat Pekan Krabi lah. Okay. Stick. Ini nampak ni tepi. Apa? Abang Aisyah. Ya, saya tengok dulu. Dia nak potong. Okay. Nak ambil gambar ni, crab. Dia atas the stick, simpan. Okay, ni ketam ya. Ada anak ketam. Itu hari ada bapak je. Anak ketam ni dah boleh duduk pula. Tajam tak? Apa? Kuat ni. Dia tahu dah kan. Tengok. Oh, logam. Koper lah. Koper lah. Tahan. Dia duduk boleh. Yang ni lah. Ngap lah. Oh, sebab dia hitam. Okay, boleh. Duduk ni. Mana ni? Nampak pula. Pak ni. Pak duduk kat kursi. Okay, siapa lagi? Ni, sana. Okay. Okay, kira. 9, 8. Angin. Okay dah. Dah tu. Tengok Okay. tu. Buat angin. Angin laut. Diri-diri ha. Datang lah. Panggil berada tu ni abang panggil. Tak payah. Kawan tengah tu lah. Kita dah ada stick lah. Dia apa je. Dia terhulat apa. Okay. Okay. Tak kira. Okay dah. Lama. Lama benar lah. Okay kan. Cun. Mantap. Lulus. Dia janji gambar kat ketam tu. Yang penting. Ketam. Couple lah. Couple pergi. Kami tak ada couple. Oh, itu boleh buat wallpaper oh. Boleh buat stiker. Ada saja. Sat lagi Pak I control ke apa? Jom. Risau ni kacau lah. Dia kuning tak kacau lah. Hujan. Hujan. Simpan kamera.
Central Krabi ni dia ada automatic gate lah, parking untuk motor. So kita tengok cara dia nak lepaskan dia punya apa, parking. Oh tu zone test eh. Sekejap awak nak tengok dia bayar. Oh, okay. Okay, dia scan lah. Oh, dia kena straight. Dia scan tu, dia punya bawah sensor. Sensor. Then scan, buka. Okay, faham. Oh, kertas. Okay, right. Tu function dia. Okay, right. Dah tahu dah. Jom. Oh, jadi sekejap-sekejap oh. Alhamdulillah. Syukur. So, kita dekat Central Krabi ya. Dia datang sekejap, lepas tu dia hilang. Dia sambil lalu. Okay. Cun, Central Krabi tu. Hari ni. Start from here. Oh, okay. Duduk. Prime Burger ada. Pops ada. Kamu datang tadi kan, Pak tak pergi? Okay, ada Super Dai. Ada iStudio. Ni jual Rice Apple, iPhone. So ada MacBook, iPhone lah. Yang ni Xiaomi. Ni telefon Xiaomi. Ni kedai aksesori telefon. So macam-macam ada. Okay. Dalam air lah. Dia. Okay, GIB. Oh, ni game-game ni. Syok lah. You see ya. So Central Krabi. Okay. Power bar. Pun pergi pun banyak kedai phone. Itu kot yang utama dah. Ni semua kedai apa? Sebiji-sebiji. Itu supermarket je lah. Food court mesti ada. Dia ada. Ini Arab ni. Jual pun Arab juga. Belah ni.
Panjang food court belah sana. Oh ni apa? Ada saringan. Oh dia ada terowong. Jom masuk terowong eh. Kan masuk terowong. Ni mana food court? Pizza Hungry Guide. Amazon. Oh ada Amazon boleh lah. KG 18. Cari kat sini. Dari food and beverage and then Amazon. Ground floor je kat bawah. Tu. So kita kat mana? Tadi nampak top Zat. Masa massage. Oh ni foreplay ni. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni, tengah dalam ni. Dalam. Bawah. Dia ground floor nampak. Dia macam ni, sentranya. Ground floor. Oh ni, ambil gambar. Kan? Ground floor. Untunglah kita ada kamera. Untung ada cameraman. Tak gaduh lah. Jalan dengan Faiz nak jumpa gambar umpayuh. Oh ni ada beauty clinic. Lawa-lawa putih je. Oh ni macam-macam. Oh ni Shakers. Shakers punya kedai paling besar kat Melaka. Lagi besar. Kat Melaka. Satu tempat baru buka. Memang dia punya bangunan tu dia. Main dia. Dia orang kata kat situ main lah. Bukan kat KL, kat ni. Dia store dia. Oh ni ada ucapan. Oh, dia cakap seorang. Ni TV. Masuk TV. Dia berkeyakinan bila bercakap. Oh. Dia tak nampak. Kawan tu nak bagi dia flyers. Kan. Dia ground floor, bawah. Ground floor. Dia ground floor. Bawah ground floor, dia ada bawah. Tanya, itulah information dia dah. Information yes. Can I ask where is Amazon Cafe? It's here, sir. Okay. We are here. You Okay. just go straight this way Okay. and on your left hand side at the fourth Okay. door. Okay, left, Straight there. and then go straight and then left side. Okay, thank you. Okay. Takun kau. Okay dah, sebelah mana? Sebelah mana straight, kiri. Tengok dia ada dia punya shape je. Cantik lah. Oh, nak elak hujan. Dia yang kat dia. Macam-macam rumah-rumah dia automatic lain. This are quick. So kat Town Krabi, Andaman Market. Andaman Market. So lah. Ni souvenir ni. Ada kot kat belah mana souvenir? Beli satu. Ya. Cantik. Oh, ini kena buat slot tau. Satu slot ni slot pergi ke Krabi Central. Memang harga standard ni lah.
Atan, baju kelawar apa duit? Baju kelawar. 1,000 juga lah. Tan, 1,000 kan? 1,800 baju kelawar. Yang pun malah. Motor baju kan? Ni chain mahal ni. Kitchen tempat dia kan. Ni ada penyu ada apa? Ada rantai. Rantai berapa? 120. Kalau beli ni ikan ada. Beli kat Cameron lah. Lain, Titius. Mau beli. Bau Nak tengok mangga. Oh, mangga bau mangga. Wih, bau harum manis. Harum manis. Ni harum manis. Ni lain tu. Tu bau. Oh, padu harum manis. Limau. Ni bau lain, limau lain. Bau temikir lah. Ni anggur, bau anggur. Wih, bau kuat ni. Tak. Harga usah dia tanya lah. 2,000 baht lah. Oh ni yang dia punya, yang minyak angin tu, yang viral lah. Ni bukan. Besar-besar lah. Gasing. Lagi banyak. Harga lah. Dia ada ke? Oh lah buah. Kuat bau lah. Putih bau tu. Sabun. Tapi wangi betul. Rasanya dia letak dekat ni lah, toilet ke apa ke. Yalah hand wash kan. Theater handmade soap buatan. Makan durian? Bau durian tak? Bau durian? Tak ada. Semua bau sedap. Sabun jenis orang kata sabun ni. Kuat bau. Siapa kopek plastik tu? Nak bau sangat lah. Nah, tengok ni. Okay, alright.